Hey guys, welcome back to kita punya YouTube channel. So hari ni kita punya trip YouTuber. Kita pergi travel guys. And kita akan pergi ke mana? Tengok video ni sampai habis. Video. So macam ni, apa perasaan awak untuk first trip awak? Perasaannya mendebarkan. Kita dah sampai dekat Thailand, Krabi. Dekat airport tadi dah touchdown. And now kita orang tengah naik Grab. Oh, macam mana tadi? Okay? Okay lah, baik lah. Betul. Right. Let's go. So, let's go. So, Thailand, bro. First of all, kita nak pergi check in dulu. Lagi check in dekat hotel. Agak crowded sikit kereta sini By the way, kalau yang siapa yang tak pernah lagi tengok this video, this is my cousin, this is Adib Rain and Mat Noor. Cepat weh, tak sabar ni. Sabar abang. Cepat lah. Mana ni? Slow tu. Walau weh. Let's go. Sabar. Ada lagi. Ya, YouTube. Kali kelima campak meja ni. Nak pergi jalan dulu, cik makan sebab aktiviti island hopping esok. Tap dulu. Tapi satu je Betul hijau lah. dia. Nice. Makan dulu. Pronunciation kau kena betul. Nak order pun kau kena Melayu tulen. Kelantan. Melayu. Cak. Kelantan. Kelantan. Jadi, aku akan share dekat korang macam mana dia punya island hopping dia function kita passion. Let's go. Aku main campak je bodoh. Cepat weh, van dah tunggu weh. Tu Kita- dalam toilet lagi weh. Tak apa, kita gerak dulu. Nanti jumpa sana lah, Mat. Jamat. Gerak lu kau. Gerak dulu. Tujuh baju. Tujuh baju. Scuba diver bro. Oh my god. Okay guys, so now kita orang nak pergi cari 7E dulu. Kita orang nak beli burger untuk buat breakfast sebelum pergi scuba. So inilah 7E Thailand. Actually ada banyak, tapi yang paling penting mesti kena ada all cafe guys. Let's go. Chicken stick burger lah. Wait. I trust Chicken. you. Chicken stick. Halal Halal guys. Halal. Betul. Habis ni tak ada tu. Yang penting yakin. Ya betul Kita yakin. yakin. So now dah pukul 8.16. Agak lama juga tunggu. Kita orang tunggu dari pukul 7.30. Wah, rambut pun dah serabai. 1 hours. 1 hours already. Apa? Mana bodoh. Tunggu lagi. Walaupun banyak van sampai tapi bukan untuk kita orang. Bes. Ni dah penuh weh. Mana nak duduk? Right, because when they finish the trip, you must return. Okay, so first briefing sudah settle. Let's go pergi island hopping. Kita orang punya naik long tail boat. Okay guys, so kita dah naik boat. Dah ambil dah. Member dah ambil. Oh my god. Life stay fast guys. Life saver. Belum apa-apa dia dah telan dulu Okay, agak excited. Weh, gelap ni member. Sini sikit, cahaya. Ada Nur. Yes. Okay guys, so this one is first island kita. Lupa apa nama island, tapi ni island yang macam ada history lah. Diorang punya kepercayaan kat situ. Dekat situ ada climbing. Okay, and tapi sini actually tak tahu lah boleh mandi ke tak. Nicer. So ini pulau yang kedua guys. See, clear gila. Wow, this is crazy guys. Where's the chicken? Where's the chicken? Oh, mandi. Okay guys, so baru lepas diving tadi, tengok Nemo, tengok shark. Kita kena makan.
Dengar cerita member dah nak kong lah tadi. Kau habis. Kong habis. Dah tak larat weh. Terbaring. Kalau boleh baring aku dah baring ke tadi. Saya Nur, macam mana Mak Nur? Ya, awak Nur. Ada Nur. Saya lah Nur. Basah sikit. Basah. Ya. Wow. Kita kat mana ni? Tengok batu. Okay, so sekarang ni Pangko pula. Sekarang ni island yang keempat. Bukan bang. Bukan Pangko bang. Bukan Pangko, bukan. Bukan. Ini island yang keempat. Makan, chill. And last punya island lah. And then kita akan balik ke hotel. Memang lawa guys. Memang lawa. Pak. Finally guys, settle kita punya aktiviti hari ni. So macam mana? Puas. Puas eh? Buat kan. Kita dah siap mandi, kita orang dah siap solat. And now kita nak keluar pergi ambil gambar sunset pula guys. Let's go. Okay guys, so settle dah ambil gambar tadi. Gambar memang lawa. Bila ada fotografer memang confirm lawa. Betul. Paling best travel bawa fotografer. Yeah. So kalau korang nak gambar macam yang cantik macam tadi, korang boleh terus tekan link dekat bawah, sediakan kamera tu sekali guys. Sekali dengan flash, tekan dekat bag kuning sekarang. So kita rental bike guys. Kita pilih satu colour pink and satu colour biru. Video. Okay. All good. All good. Pink colour, blue colour. Okay guys, so kita dah rental motor skuter. Yeah boy. Yeah boy. Pink colour, blue colour, red colour. Helmet salah satu. Let's go. Mesin tak ada. Okay, so dah dapat motor, so kita makan terus guys. Wow guys, so ini sotong, kangkung belacan, tom yum jadi. Bayang aku dah. Wow. Nasi kabu dia sedap gila. Anda. Gila. Nasi kabu, panas, yang gelap. Mak No ambil nasi lemak, tapi nasinya macam nasi dagang. Lagi nasi kabu, yang boleh. Tak cukup second round. Morning guys, so after breakfast kita orang pergi island hopping lagi sekali. And this one kita pergi apa nama? Ong Island. Ong Island, let's go. Kita pergi island hopping lagi sekali. Let's go. Okay, so this one lepas je tadi snorkeling, cuma aku tak rakam. Kita orang sampai dekat satu island, PP Island, untuk bergambar guys. Actually boleh mandi, cuma hari ni ada obo-obo, ada jellyfish. And jellyfish tu bahaya lah. That's why tak ada seorang pun mandi. Masuk dekat hutan. And kita orang pun tak tahu nak pergi mana sebenarnya. No idea. Memang ada kita orang je dah Ami. Memang ada kita orang je. Okay. So oh, kuat bunyi cekerik. Korang boleh dengar bunyi nature dia guys. Ha, bunyi burung. Dia orang berama siap.
Eh, Kau semua boleh dong, Mat. eh. Okey. Okey. Tak boleh. Tak boleh ni. Jadi kita bahaya ni. Ini lidah kita ni agak pelik sikit. Katanya island hopping. Ini jungle trekking tu. Ni jungle trekking. Bel lah kita. Dia punya hiking tak relax guys. Ini baru separuh. Tapi korang tengok dia punya view. See guys. Wow. Lawa weh. Iklan minum Pepsi. Ya ni macam ni. España, del norte. Asturias, al lado. Ini tak boleh cakap apa lah. Tak boleh cakap apa. Sebab masih lagi mendaki. Finally saw Ross Sorry Ross. Hong Island Viewpoint 360. Wow. So inilah dia punya 360 view guys. So macam mana? Okey. Tak boleh nak cakap. Betul lagi seorang. Tapi angin dia sedap. Memang nice. Nampak dia. Oh, tengah posing nak aku ambil gambar Boleh. Kasih bayar dulu lah. Ya. Okay, so aktiviti hari ni dah hiking, dah naik paling atas punya puncak tadi. Santai. Actually boleh mandi tapi itulah ada obo-obo kan. So kita tak mandi. Aktiviti hari ni macam kurang function sikit lah sebab 3 tempat yang kita tak dapat nak mandi. Okay guys, so itulah kita punya aktiviti untuk pergi ke Thailand. So far itu saja yang aku akan share dekat korang sebab malam ni dah jadi last punya malam guys. And esok pagi kita orang akan gerak terus pergi ke airport. So malam ni dah tak ada video dah. Aku nak stop, aku nak rehat. Okay guys, thank you for watching and see you guys for the next video. Ciao.